Syarat sah puasanya ada 4 perkara. Satu, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci daripada haid nifas dan wiladah. Yang keempat iaitu sesuainya waktu tu untuk puasa. Itu Islam. Kena dia orang Islam. Kena dia orang Islam. Kalau itu orang kafir, sah tak nak puasa? Tak sah. Orang murtad, sah tak puasa? Tak sah. Jadi orang murtad, tekah dia duduk di murtad tu, dia nak puasa, tak boleh. Nak puasa pun tak sah. Tu misal dia buat gitu, 2 hari. Bahawa dia masuk Islam dah, orang kata mungkin qada hari tu. Dia kata dia puasa dah hari tu, tekah dia murtad. Tak jadi. Dia buat sepengah tak buat. Kerana syarat nak sah puasa kena Islam. Dan murtad bukan orang Muslim dah. Macam mana nak sah? Yang kedua, kena tamyiz. Syarat nak sah puasa yang keduanya tamyiz. Tamyiz ada sifat boleh membezakan. Ulama tak mudah-mudahnya iaitu apabila cukup 7 tahun. Maka jadilah budak tu mumayyiz. Kalau nak puasa, sah lagi sah. Kalau tak sampai lagi, kira kata tak sah. Apabila tak sah, tak boleh pahala apa lah. Yang ketiga iaitu suci pada haid nifas dan wiladah. Kalau itu retina yang ada lagi haid nifas ke apa itu, maka puasa dia tidak sah. Puasa yang tidak sah. Tu. Yang keempat iaitu sesuainya waktu ataupun masa tu untuk puasa. Masa untuk puasanya iaitu siang hari tu lah. Siang hari mula bila? Mulai pada naik fajar sampai ke jatuh matahari. Lepas tu lain pada 5 hari hak hari puasa tu kata. 5 hari hak hari puasa tu, kau puasa lah mana pun dia tak sah. Tak boleh pahala gapo, tak boleh bahkan hari pula. 5 hari hak akan nak sebut pula. Rukun puasa ada banyak ke tak? Ada banyak benar. 2 ya. Rukun puasanya ada 2. Satu, niat. Niat ni jadi rukun hak tiap-tiap amalan dah. Tak payah dah. Satu, niat. Yang kedua ni apa? Iaitu menahan diri daripada segala benda yang membatalkan puasa. Kita kena menahan diri daripada segala membatalkan puasa dalam masa siang hari semua tu. Iaitu daripada naik fajar sampai ke jatuh matahari. Kena diri daripada nak buat benda yang membatalkan puasa. Tu. Dan benda yang membatalkan puasa kita akan tengok pula setagi. Jadi rukun ni untuk puasa ke apa hati? Bukan puasa fardu saja dah. Puasa sunat pun balas tu juga. Puasa sunat, puasa fardu supaya dah masalah rukun. Kerana puasa sunat pun kena menahan juga diri daripada benda batal sampai jatuh matahari juga. Tak ada biasanya puasa sekadar sekerat hari. Hak tu biasanya hajar budak-budak tu tak apa lah. Tapi hak asal kita, orang akan balis penuh ni, nak buat puasa gitu tak boleh. Satu orang puasa-puasa sengat ada, dia tahu kau berhenti. Hak tu kau puasa sunat, berhenti boleh. Puasa fardu, haram berhenti tengah jalan. Kau tak ada unsur gapa sungguh. Dan apabila berhenti tengah jalan, dia boleh gapa tak? Tak boleh gapa. Tak boleh gapa langsung. Kerana dia tak ada jenis puasa sekerat jalan itu. Kita tengok pula. Rukun yang pertama iaitu niat. Niat ni dah setengah orang puasa payah weh nak niat nak niat betul sungguh. Kita tengok dulu. Niat ni iaitu kena niat oleh hati. Niat itu iaitu qasad hak ada oleh hati itu niat. Niat bukan kena kecek tu baik. Kalau duduk senyap-senyap tapi kita ada niat dah oleh hati maka tak apalah lah. Dan niat ni kena berlaku anak hari tak? Kena berlaku anak hari lah. Niat ni kena berlaku anak hari. Iaitu tiap-tiap malam kita niat untuk esok kita nak puasa. Esok malam esok pula niat untuk lusa pula. Duk main gitu. Kena anak hari. Anak hari. Jangan lupa lah tu. Orang lain ingat boleh. Orang ni jangan lupa benar. Lepas tu selagi kalau kita niat dengan berlafaz molek tak? Molek. Niat dengan berlafaz molek afdal. Afdal. Kerana kalau kita berlafaz tu jadi
niat hok duk dalam hati tu ya kau nampak lagi kata betul dan jelas. Nah. Tu. Jadi lidah nak tolong hati katik, nak jadi niat betul tu. Takdir kata mulut tu baik-baik lain. Mulut tu baik-baik lain, lafaz niat tu baik-baik lain. Hati gi kok lain. Pas nak kira lah mana niat tu batal tak niat tu. Tak serupa mulut dengan hati. Jawabnya tak batal. Lepas tu nak kira hak mana? Nak kira hak dalam hati. Kerana asal niat sungguh iaitu tepatnya hati. Nah. Bukan di lidah tu tak. Niat puasa wajib sama ada puasa wajib tu puasa bulan Ramadan ke, puasa qada ke, puasa kifarat ke, hak mana ikutlah. Ataupun puasa nazar. Nah. Jadi syarat niat puasa wajib kena ada dua perkara. Satu tabyid. Yang kedua ta'yin. Tabyid iaitu bermalam. Kita kena niat tu ada sebelum fajar, sebelum naik fajar hari kita nak puasa tu. Kita kena niat lek malam. Lek malam tu mulai pada ngorek hari tu, lepas tu naik fajar esok tu. Tu. Di antara ngorek sampai naik fajar tu, masa tu panggil malam. Malam tu lah kita niat tak situ. Ada niat masa tu. Lepas tu naik fajar kita puasa lagi. Tu cara dia. Tu syarat bagi niat hak fardu. Syarat niat fardu macam tu. Ia kena tabyid, iaitu bermalam. Malam mula daripada jatuh matahari, iaitu masa masuk waktu maghrib sampai ke naik fajar sodik. Sebab tu satu orang ia tak niat alik malam tu. Ia tak niat ataupun ia niat awal lagi 3-4 hari belum tu tak sah. Ia kena niat malam hak nak puasa esok dah. Misalnya nak puasa esok maka malam ni ia kena niat. Sebab tu bawa rebeng ngorek pak kita niat lalu boleh tak? Boleh. Walaupun lepas tu kita makan, kita tidur, kita buat gapo pun tak ada gapo kerana ia tak puasa lagi. Puasa nanti naik fajar tu. Ataupun kita niat nak puasa. Kita niatlah nak puasa tu. Lepas ngorek tu. Baru lepas Isya kita niat pula kata tak adil puasa. Itu dipanggil membatalkan niat. Apabila kita niat balas tu, maka kita kena niat mula kita nak puasa tu. Kerana niat mula-mula tu kita buat lepas ngorek tu kira terbatal dah dengan sebab kita niat baru pula lepas Isya kata kita tak sih puasa. Maka situ tabyid orang panggil. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu menentukan kata kita nak puasa hak mana. Kita nak puasa hak mana. Kerana puasa ni ya ada banyak bahagian pula. Puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, macam-macam. Sebab tu kalau tak ta'yin, dia nak hadir hak mana? Sebab tu apabila tak tahu nak hadir hak mana, dia tak sah. Yang nak menentu kata kita ni ibadat hak kita nak buat esok ni, kita ni ibadat Tuhan. Kita ni ibadat hak puasa mana? Kita usaha situ saja. Sebab tu kena ta'yin. Kena ta'yin. Ta'yin ni lah ta'yin, iaitu kita sebut kata aku niat nak puasa Ramadan. Sekuat-kuat kita kata bahasa Arab, nawaitu sawma Ramadan. Nawaitu sawma Ramadan. Tu. Aku niat puasa Ramadan. Ta'yin tak gitu? Ta'yin dah. Mana ta'yin? Dengan sebab kita Ramadan. Sawma Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa wajib dah. Puasa Ramadan ni. Tak kena wajib dah. Kerana pakai tahu dah gitu. Tapi kita kata bahasa Melayu pun tak apa. Tak mesti bahasa Arab. Kita kata aku niat puasa Ramadan. Sudah. Sah dah. Tu. Tu ta'yin orang panggil. Tu ta'yin. Ta'yin ni dalam niat semaya ada juga. Ada dalam niat semaya. Bahkan niat semaya ada dua lagi, iaitu qasak ta'aruk ta'yin. Qasak ta'aruk, lepas tu mari ta'yin. Kita sebut hak masalah niat puasa. Qasak ta'aruk ta'yin. Hak niat semaya yang ada 3 perkara. Tapi hak niat puasa ada 1 perkara daripada 3 tak ni. Ada ta'yin saja. Tu sebab apa tu? Sebab. Lepas tu masalah lagi iaitu orang hak tak ada dan berlafaz mana. Niat-niat pun dia kata tak ada niat. Dia kata tapi dia makan sahur. Dia makan sahur. Pukul 4 malam jaga dia makan sahur.
Lepas tu makan apa sahur? Makan untuk nak puasa lah. Dia kata dia makan sahur ni untuk nak boleh duduk sikit, boleh jadi gagah sikit esok tu. Ataupun dia tak makan ni, ataupun minum kerana dia takut nak naik fajar. Misal jaga lewat dah, dekat-dekat minum lepas tu orang kata makan sikit, dia kata aku tak siap makan dah. Takut masuk waktu puasa dah ni, takut masuk waktu puasa, aku hidup makan, punah puasa aku. Ya tak makan, ya niat, kata takut puasa ya punah. Hak tu dia panggil, hak tu lah mana tu? Hak tu dipanggil kata niat juga dah. Tu padat lagi niat, padat dah. Kaya itu dua masalah sini. Satu, orang makan sahur, niat untuk nak puasa, maka jadi niat dah tu. Ataupun sehari orang tak makan ni. Orang tak makan ni kerana dia takut naik fajar, kerana jaga lewat. Dia takut naik fajar, takut punah puasa dia. Maka dia tak makan tu, dia tak makan tu pun seolah jadi niat dah. Mada lagi, mada dah. Tu masalah niat. Kali itu mudah bagi kita lah dah. Kalau kita jaga makan sahur tu tak apa lah. Kerana tak ada orang cakap dah jaga mari dek malam 8 nasi makan dek malam, tak ada. Kerana biasanya orang jaga kupak makan nasi, makan sahur. Nak makan gapo lain. Kalau bukan makan sahur, nak jaga tak makan tu. Sedap tidur lagi. Tapi kita pun tahu dah kata makan sahur ni sunat. Kita usaha bangun, main makan walaupun sedikit. Itu jadi niat dah situ. Lepas tu hak mazhab Maliki. Hak orang masyhur duk sebutnya mazhab Maliki lah mana? Mazhab Maliki di si Imam Malik sendiri dia kata madai dah kita niat puasa pada hari mula-mula puasa. Hari mula-mula puasa kita niat puasa untuk semua boleh puasa. Untuk semua boleh puasa. Untuk tiap-tiap malam boleh puasa dulu. Tapi niat pada malam pertama ya. Boleh tak baik ni? Boleh. Di si Imam Malik. Maka molek juga kita niat pesan ni ngatik takut lupa tengah-tengah tu. Maka apabila lupa tengah-tengah, pakai madai dengan hak kita niat ikut mazhab Imam Malik. Dan niat hak sempurna sekali malah mana, iaitu satu orang dia kata nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban lillah. Iaitu dia kata aku niat nak puasa esok daripada tunai fardu Ramadan bagi ini tahun. Aku puasa ini kerana Allah Ta'ala imanan. Lagi aku beriman dengan fardunya puasa ini, wahtisaban, dan aku harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu niat puasa yang sah sekadar mana? Niat puasa yang sah iaitu niat yang pendek sekali. Sekadar mana hak madai dah. Tu kita tengok juga sini. Kadang gaduh-gaduh kita niat panak tak apa dah. Iaitu kita kata nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Niat tu tak apa dah. Niat tu tak apa dah. Dan niat tak kena guna bahasa Arab. Niat bahasa Melayu pun tak apa. Iaitu dia kata aku niat puasa Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Tu. Jangan panak dah ni. Nak panjang dah ni ikut. Jangan panak dah ni tak boleh. Nak buai gapo tak boleh lah. Kalau kita kata nawaitu saum saja boleh tak? Aku niat puasa. Aku niat puasa. Kalau tu boleh tak? Tak boleh. Tak ada Ramadan tu tak boleh. Buat apa kena ada Ramadan? Itulah kerana ayat dah tadi kata syarat nak niat puasa hak Ramadan ni dia kena ta'yin. Ta'yin menentu kata puasa Ramadan. Ta'yin saja yang ada dalam niat puasa Ramadan. Tak sepas semaya kita banding kita buat banding dengan semaya dah. Semaya hak kita biasa belajar kena ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, qasdun, ta'arud dan ta'yin. Tengok ta'yin. Hak niat puasa ni ada daripada 3 tu iaitu ta'yin. Hak semaya ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad dalam niat semaya bagaimana? Iaitu usalli. Usalli. Hatu qasad. Usalli makna aku duduk nak mula semaya ni usalli. Tu. Ini panggil qasad.
Lepas tu dalam niat puasa ada tak kosak ni? Kita tengok niat puasa ni, kita kata nawaitu sauma Ramadan tu ya. Tak ada kosak tu. Kerana kau kosak untuk puasa yang kena asumu. Supaya semaya ni kata usalli, aku nak semaya ni. Puasa asumu. Buat apa? Niat puasa tak apa kata asumu. Nak tanya situ. Buat apa tak apa kata asumu? Buat apa tak kena ada kosak? Kerana usalli, lepas tu nak semaya sungguh dah tagi. Tapi puasa tak. Puasa, niat puasa asumu tu tak boleh. Kerana kalau kita buat itu, maknanya kita kata dekat-dekat fajar nak naik dah. Ataupun sertai fajar naik. Kerana masa tu, masa ibadat nak mula. Masa puasa nak mula. Pia tak kuasa buat itu. Nak tunggu sampai fajar nak naik lolo, lepas tu pup niat. Sebab tu tak kena gitu dah. Ya susah. Untuk puasa ni boleh niat. Boleh niat jauh daripada masa nak berlaku puasa sungguh. Iaitu puasa ada 5 jam lagi. Kita niat puasa boleh tak? Boleh. Kerana payah nak pergi niat widan dengan mula nak fajar nak naik. Payah. Apabila gitu kita kata asumu tak boleh. Kerana kalau kita kata asumu, lepas isya lagi kita kata asumu. Aku tengah duduk nak puasa. Mana tengah duduk puasa. Lepas niat hari puasa lalu, tak lagi. Kerana pukul 10 malam, pukul 11 malam tak puasa lagi. Puasa kena naik fajar. Sebab tu masalah kosak tak ada dalam niat puasa. Sebab tu dalam semaya ada usalli, dalam puasa tak boleh ada asumu. Tu nak ayatnya. Yang kedua ta'arrud. Ta'arrud dalam niat semaya iaitu hak kita kata fardha tu. Masa kita sebut mula. Usalli fardha zuhri. Fardha tu panggil ta'arrud. Iaitu maknanya aku semaya fardu zuhur. Aku semaya fardu zuhur. Jadi ta'arrud ni tak kena ada dalam niat puasa. Jadi dalam niat puasa ni kita tak kena sebut kata nawaitu sauma fardhi Ramadan. Tak kena berfard. Tak kena berfardu. Kerana apa? Kerana hak semaya ni ia ada hak fardu dan sunat ke apa gitu. Jadi satu orang nak maya dalam waktu zuhur boleh jadi dia maya fardu ke sunat dia boleh berlaku. Kerana masa maya zuhur, masa waktu zuhur tu dia boleh kita nak buat hak fardu pun boleh, sunat pun boleh. Tetapi hak bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, apabila satu orang akan balik dia puasa, maka apabila dia nak puasa tu, puasa dia akan jadi fardu sendiri lalu dah. Dia tak akan jadi sunat. Maka tak ada faedah kita nak berkata fardu tak fardu tu. Kerana kau kalau tak buh pun jadi fardu dah. Kau buh pun tak apa, tak buh pun tak apa. Kalau kita tak buh pun sah. Hak pentingnya kalau kita tak buh pun sah.